Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahibbati fillah, saudara-saudara yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya dapat kita bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Dan kita berdoa dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkati bagi kita Ramadan tahun ini, dan semoga Ramadan tahun ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Ikhwati fillah, Ramadan merupakan sebuah madrasah yang mendidik kita agar kita memperbaiki ibadah-ibadah peribadi kita. Di antara tunjuk ajar golongan terdahulu adalah untuk kita perbanyakkan solat-solat sunat, perbanyakkan bacaan Al-Quran, perbanyakkan amalan-amalan, kan amalan-amalan kebaikan secara amnya. Bukan itu sahaja, bulan Ramadan juga memberikan penekanan kepada aspek kemasyarakatan. Lihat sahaja kan kepada contoh tunjuk ajar orang yang kita sayangi, kan orang yang manusia yang paling kita sayangi dalam kehidupan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling pemurah. Dan pada bulan Ramadan Nabi lebih pemurah lagi berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa demikian? Sebab bulan Ramadan merupakan bulan di mana kita perlu ambil berat kan tentang saudara-saudara kita. Perlu ambil berat tentang sahabat-sahabat kita kan yang seagama dengan kita. Dan ini sejajar kan dengan matlamat penciptaan kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam serta zuriatnya sebagai khalifah fil ard. Para ulama tafsir mengatakan bahawasanya khalifah fil ard yang dimaksudkan dalam ayat ini merupakan orang-orang yang menggantikan satu generasi selepas satu generasi. Kan maknanya kita ni generasi selepas kita akan menggantikan kita. Kemudian orang yang datang selepas itu akan menggantikan generasi selepas kita dan seterusnya. Itu adalah di antara maksud khalifah fil ard. Begitu juga di antara maksud khalifah fil ard adalah orang-orang yang bertempat kan yang menempati bumi ini dan memakmurkannya. Kan memakmurkannya, membinanya. Itu juga adalah di antara maksud khalifah fil ard. Begitu juga para ulama tafsir menyebutkan ya bahawasanya maksud perkataan khalifah fil ard ini adalah golongan orang-orang yang membaiki kerosakan. Okay, golongan orang-orang yang membaiki kerosakan. Ini semua adalah maksud-maksud yang disebutkan oleh ulama tafsir bagi perkataan khalifah fil ard yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas kita dah faham kan apa maksud khalifah fil ard dalam ayat ini, kita tahulah kan bahawasanya matlamat kita, kehidupan kita di dunia ini, kehidupan kita bukan bersendirian. Dan kita perlu ambil berat tentang persekitaran kita, tentang kebaikan, kebajikan, hal ehwal umat Islam di merata dunia. Kita akan risau tatkala kita dengar khabar sedih yang menimpa saudara kita. Dan ini adalah kayu ukur tahap keimanan kita. Kan ini adalah kayu ukur tahap keimanan kita. Tatkala kita dengarkan khabar sedih kan saudara-saudara kita dan juga saudari-saudari kita dibantai secara zalim di mana-mana sahaja, kita terusik hati kita. Tergerak hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkatkan musibah yang menimpa mereka. Kalau begitu keadaan kita, alhamdulillah, itu adalah tanda kebaikan. Tapi kalau kita teruskan kehidupan kita seperti biasa, dengar khabar tak terkesan apa-apa pun, kan tak tergerak pun hati kita, maka berwaspadalah. Kan berwaspadalah, itu bukan tanda kebaikan. Itu bukan tanda kebaikan bagi diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tak kala ciptakan kita sebagai khalifah fil ard, kan sebagai khalifah di muka bumi ini, kita tahu kan bahawasanya kita perlu
hidup bermasyarakat. Kan, sebab makna-makna tadi kita sebutkan semuanya tak boleh dilaksanakan dengan secara bersendirian. Kan mesti berkumpulan. Dan manusia ini, para ulama sebutkan, mereka adalah makhluk madaniyun bil-tab'i. Kan dia bermasyarakat. Dia tak boleh hidup bersendirian. Kan memang tak boleh hidup bersendirian. Sebab itu kalau kita lihat, kan, para sahabat radhiyallahu anhum, Nabi SAW, begitu juga dengan ketetapan-ketetapan agama kita yang agung ini, kita akan dapati bahawasanya agama kita ni menitik beratkan kan tentang hidup bermasyarakat, terutamanya pada bulan Ramadan. Sebab itu kita sering dengar kan hadis Nabi SAW di mana Allah Subhanahu wa taala melalui lidah baginda SAW menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang memberi makan kepada orang yang beriftar. Kan ini ada unsur kemasyarakatan. Begitu juga tak kala ada orang bertelingkah dengan kita, nak bergaduh dengan kita, kita gaduh balik ke? Tidak. Orang maki kita, apa kita buat? Nabi ajarkan kita untuk ucapkan Allahumma inni shaim. Kan kenapa? Ada unsur kemasyarakatan dekat situ. Begitu juga pensyariatan zakat fitrah sebagai contoh. Kenapa? Supaya bila hari raya tiba, kita sama-sama sebagai sebuah masyarakat, sebuah komuniti bergembira kan dengan kejayaan kita tak kala kita menjalani ibadah berpuasa. Jadi ketetapan-ketetapan sebegini menunjukkan bahawa agama Allah Subhanahu wa taala dan juga tunjuk ajar baginda sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan kan kehidupan bermasyarakat. Jangan kita hidup bersendiri-sendiri. Oleh yang demikian, kan sebab tu kita kena perhatikan aspek ini dalam kehidupan seharian kita. Kan benda-benda yang besar sampailah ke kecil pun. Kan bagaimana kita berinteraksi dengan ahli keluarga kita, bagaimana kita berinteraksi dengan saudara kita. Dan kita sendiri tahulah kan bahawasanya Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita tentang ganjaran tak kala kita bersenyum bila kita berjumpa dengan saudara kita. Jangan tunggu orang yang kita kenal sahaja baru kita beri salam. Orang yang kita tak kenal tapi kita tahu dia adalah saudara seiman dengan kita, kita beri salam. Senyum. Itu ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dengan orang-orang yang mempunyai hak atas kita, kan isteri kita, anak-anak kita, jiran-jiran kita, orang tua kita, ibu dan ayah kita dan sebagainya. Kan bagaimana bila kita nak tegur sebagai contoh? Ada tak kita invest masa kita? Kan kita invest tenaga kita, fikirkan apakah lafaz-lafaz yang patut diutarakan, dilontarkan. Apakah waktu yang paling sesuai untuk kita nasihati mereka dan sebagainya. Atau kita main lepaskan sahaja perkataan kita. Kan dengan penuh kegeraman kita nak nasihat, quote-unquote nasihat, tapi sebenarnya kita nak lepaskan geram sahaja. Ini semua perlu kita reflect lah kan dalam kehidupan kita. Kenapa? Dan okay, Ustaz Taufik dah signal Nah. Okay, dan pencariatan kan untuk kita menyikapi orang lain dengan kelembutan, ini bukan unik bagi antara umat Islam sahaja. Kan begitu juga dengan yang bukan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita, dan sebagai penutup kita renungi kan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalam. Tak kala Allah Subhanahu wa taala mengutuskan mereka kepada Firaun. Siapa Firaun? Dia mendakwa ketuhanan. Kan dia mendakwa ketuhanan. Apa Allah perintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalam? Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Firaun, qawlan layyinan, dengan kata-kata yang lembut. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi salam, kepada orang yang mendakwa ketuhanan. Dan bagaimana pula dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tak sampai tahap begitulah. Kan kalau mereka tersilap dan sebagainya. Begitu juga bila kita nak berjenaka dan sebagainya, perlu kita berhati-hati. Okay, wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab. Dan kita lihat jugalah kan bahawasanya ayat tadi kita baca tu ini sebagai renungan kita kan buat manfaat kita dalam perjalanan kita dalam bulan Ramadan ini, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan perintah Allah kepada orang yang mengaku kesyirikan, kan mereka mengaku perkongsian pentadbiran alam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar tak?
Dosa besar sekali. Kan mengaku ketuhanan. Tapi bagaimana Allah menyikapi Firaun? Kan Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Harun alaihi salam untuk berkata lembut kepada mereka. Jadi kita ni yang kita rasa banyak dosa dan sebagainya, kita lihat dan renungi dan hayati maksud ini. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Okay, wallahu taala a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.